Baik-baik sahabat, saya ada sedikit uh, cerita lah. Kalau kita tengok balik pada kejadian 17 April 2024. Dan saya tengok video tu, saya rasa sedih lah. Dan kebanyakan serangan-serangan buaya yang berlaku di Sabah dan juga di Sarawak ni, kalau kita lihat kebanyakannya serangan ini berlaku ketika individu itu masuk ke dalam air ataupun mencari lokan, siput belitung, mencuci bot, mandi, kemudian diserang di ladang sawit pun ada juga. Kebanyakannya individu-individu ini ataupun mangsa-mangsa ini semuanya masuk ke dalam air itu. Kalau boleh, memang kita nak bot kita tu bersih. Kemudian kita nak cari rezeki tu selain daripada untuk diri kita, kemudian kita jual kepada orang untuk kita dapatkan sedikit ringgit itulah untuk kita melihara kehidupan kita lah di hari-hari yang seterusnya, hari ini dan untuk esok dan seterusnya. Bila saya buka balik video tu, kejadian pada 17 April 2024 itu, saya sedih sebab benda tu tak sepatutnya berlaku daripada pengamatan saya. Ketika saya pergi ke Semariang yang pernah berlaku serangan buaya, kemudian di Trombol, kemudian di ada lagi satu nama tempat tu saya lupa, tapi di kawasan Trombol tu jugalah. Di Sungai Rayu kan. Sungai Rayu, Trombol, kemudian di Semariang, dia punya sungai dia bercantum sebenarnya dan memang habitat buaya. Tapi untuk kita mengatakan buaya itu banyak dekat situ, itu tidaklah, sebab buaya ni kalau dia bertelur, misal kata 60 biji, bukan semua itu akan berjaya survive. Paling tidak pun mesti akan selamat seekor ataupun 3 paling banyak lah. Itu belum kita kira telur dia yang rosak, kemudian dia menetas, dia dimakan oleh ikan, kemudian dimangsa oleh burung dan sebagainya lah, ataupun faktor penyakit lah. Jadi untuk populasi buaya itu meningkat itu tidak. Yang menjadi masalah itu adalah buaya yang besar. Buaya ni makin dia besar, makin besar mangsa dia. Dia buaya yang sedang-sedang dalam 2 meter ni, diorang ni lebih memilih untuk menghindari manusia daripada dia mendekati manusia. Berbeza dengan buaya yang besar. Dia confident level itu dah ada dah sebenarnya. Ini yang patut kita risaukan sebenarnya. Jadi kalau sahabat-sahabat nak cari rezeki di perairan kita tu, kalau boleh ingat-ingatlah, jangan kita lalai alfa, kemudian kita terlupa keselamatan kita tu ketika kita mencari rezeki lah. Sedih lah, bukan saja video yang kejadian yang berlaku pada 17 April 2024 tu. Banyak lagi luahan-luahan hati keluarga mangsa ni lah. Sedih saya rasa. Sebab benda tu boleh dielakkan sebenarnya. Dan kita sedia maklum, Sabah lah. Jadi macam saya orang Sarawak, kita tahu sungai tu ada buaya. Kenapa kita harus masuk ke dalam air tu? Apa-apa pun saya ucapkan salam takziah lah. Sebab bila kita kehilangan orang yang kita sayang ni sebenarnya, sahabat-sahabat. Macam saya lah kan. Ini kalau kita nak cerita kesedihan kita ditinggal. Sebab memori diorang tu lekat dengan kita tau. Walaupun dah meninggal 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, 10 tahun mungkin boleh consider lagi. Ini kejadian 3 tahun yang lepas. Masuk tahun keempat, masuk tahun kelima, kita masih lagi ingat pada arwah ataupun mendiang. Jadi, macam di kampung saya, Bangkong, itu Bangkong macam saya pantuk. Kerana mangsa ini dibaham oleh reptilia ini ketika menyeberangi sungai. Dan saya dapat info, mangsa ketika pergi menyeberang sungai tu untuk ke tempat yang lagi satu tu, okey. Yang dia kena serang tu ketika dia balik, laluan dia balik lah. So, dia orang kena lintas sungai tu lagi sekali untuk balik. Dan tidak semana-mana mangsa telah pun diserang oleh buaya. Jadi, kebanyakan mangsa yang melihat, saksi-saksi yang melihat atau witness yang melihat mangsa yang dibaham kebanyakannya buaya besar. Jadi buaya kecil ni dia takkan serang orang tanpa sebab lah. Dan dia pun takut sebenarnya. Dia lebih memilih untuk menghindari manusia itu sendirilah. Dia berbeza dengan buaya besar ni.
Jadi adalah orang kata kalau kita tak kacau buaya, buaya tak kacau kita. Ada, kampung saya ada warga Indonesia yang cuci bot, buaya timbul, kan? Tapi buaya tu tak serang. Dia kata itu dia punya ideologi dia lah yang mengatakan kita tak kacau buaya tu takkan kacau kita. Tahu tak, buaya walaupun pada hari itu dia tidak menyerang, dia timbul, dia nak info. Maksudnya dia dah perhatikan. So dia ingat sebenarnya mana dia akan dapatkan makanan dia. Untuk dia survive. Jadi itu kadang-kadang buaya tengok kita pada jauh, kita tengok dia, buaya itu tengok kita. Dia ingat bila ataupun kapan manusia itu akan turun lagi ke sungai. Mungkin dia tak akan serang individu itu pada hari ini, mungkin dia akan serang individu itu bulan akan datang. Kita tak tahu bila masa, dan dia susah nak diramal sebenarnya. Bila dia nak makan sebenarnya. Tambah-tambah lagi bila hutan kita dah hilang dan telah pun digantikan dengan hutan sawit. Haiwan yang boleh beradaptasi ni, dia reptilia aja. Hutan sawit ni. Kalau babi hutan dah boleh consider lagi lah. Kalau rusa, kijang, pelanduk kan. Bila hutan kita ni dah diganti hutan sawit, kalau tak ada sawit pun tak boleh juga, sebab itu menjana pendapatan untuk negara kita kan. Jadi kita balik pada haiwan yang mendominasi hutan tersebut. Bila hutan diganti hutan sawit, haiwan-haiwan seperti kijang, rusa, pelanduk dan sebagainya lah, mereka tidak dapat beradaptasi di hutan tersebut. Berbeza dengan reptilia. Disebabkan itu, kita boleh jumpa reptilia ni, contohnya ular kan, tak kisahlah kobra ke ular sawa, mereka berada di hutan sawit sebab mereka boleh beradaptasi. Ada sawit, ada tikus, ada ular. Jadi sahabat-sahabat, kena hati-hatilah. Boleh cari rezeki tu tak ada menjadi satu masalah pun. Kalau boleh, pakailah bot besar, kemudian cari lokan tu, biarlah air tu surut 100%, ataupun 150% air tu surut, carilah lokan ataupun siput belitung. Janganlah tempat tu paras-paras buku lali ketika kita cari siput dan lokan. Buaya ni kadang-kadang dia akan naik ke atas sebenarnya ketika air tu pasang. Dia akan manfaatkan. Tambah-tambah lagi bila ada mangsa dia masuk ke kawasan hutan nipah, itu adalah bonus bagi dia sebenarnya untuk mendapatkan makanan itulah. Jadi tambah-tambah manusia yang cari rezeki di kawasan mereka. Jadi sahabat, tolonglah hati-hati kan. Dia sedih ni dia lain kan. Ini pun baru sekarang dapat boleh consider lah orang kata kan. Pasal orang tua ni meninggal kemalangan sebenarnya. Itu lagi lah mati mengejut kan. Okey sahabat, saya rasa setakat itulah. Okey, saya nak terbangkan drone. Alright. Warga Mas 79 tahun itu dipercayai disambar reptilia itu ketika mencari lokan bersama-sama anaknya di Sungai Rayu, Jalan Sulang Lundu, Rabu lalu. Menurut anak mangsa, Besar air tadi kami dua ingat kuyuang. Dah kami kuyuang aku datang ya ada barawah. Ya aku dengar nyawa ya manjuang 3 kali. 3 kali ya manjuang. Mau kena ngangau kaku, mau kena kaya ya aku dah mau. Udah ya puas dia manjuang aku kangau koi nai aku apa kali ni gay nai aku dia ada menang. Madang aku. Nada aku si nyawat aku udah yang anjuang 3 kali. Benda ni berat maku dia madang apuang iga ya. Nada temu aku lagi. Udah nada temu aku di sini setengah jam di sini aku kini iga ya. Kali ni kita nak terbangkan drone. Biasa kita terbangkan drone dekat sini kan. Dekat sebelah sana tu kita pernah terbangkan drone dan kita pernah jumpa 3 ekor dan yang betina telah pun ditangkap. Ni saya tak pasti sama ada yang jantan tu masih lagi berada di situ ataupun tidak. So kali ni kita nak terbangkan drone di belakang rumah warga dekat sini lah. Air pun basah tapi kita akan cari-cari dia punya sarang dia. Kalau kita jumpa sarang dia, dia mesti ada dekat situ. Ketika air pasang lah, dia mesti cari tempat yang tinggi untuk dia berehat lah. Jadi sahabat, kita selalu terbangkan drone dekat simpang tu kan. Dekat situ ada seekor dan di sebelah sana tu ada lagi seekor lah, jantan dua-dua. Dia selalu dekat sini. Sekejap kita zoom dekat sini.
Tak payah terbangkan drone pun tak apa. Kita boleh tengok dia dekat sini kalau air ni surut. Jadi hari ni kita nak terbangkan drone di belakang rumah warga dekat sini lah. Drone yang kita akan gunakan nanti. Okay. Sebelum ni saya pakai SJRC S11. Tu payah sikit lah nak terbang jauh. Yang ni dia boleh pergi dalam jarak 500 meter lah. Ini drone budget lah bagi sahabat-sahabat yang memerlukan drone untuk pemerhatian. Saya suggest beli drone ni lah, sesuai drone ni. Okay. Ni dalam 1000 lebih. Ada yang mahal kan. Jadi kita beli drone budget yang ni. Kita nak tengok dekat sini. Dan kita nak tengok dekat tebing-tebing ni kan. Dan kalau kita jumpa sarang dia, itu lagi bagus lah. Dan nanti saya akan tunjukkan buaya punya sarang macam mana, dia punya alur dia. Kalau sahabat-sahabat mancing naik boat ke, kalau terlihat alur yang berada di tebing-tebing ni, kalau boleh hati-hatilah. Sebab itu adalah sarang mereka sebenarnya. Kita terbangkan drone kita. Right. Baik, kita telah pun menemui sarang buaya sahabat. Ini yang saya maksudkan. So sahabat boleh lihat sendiri jalur yang dibuat oleh buaya ini. Ini adalah laluan yang sering digunakan oleh buaya ini. Itu yang menyebabkan kita boleh nampak jalur ini. Walaupun sahabat pergi memancing sekalipun, sahabat boleh nampak jalur ini. So ini adalah guide ataupun petanda bahawa haiwan ini berada di situ ataupun itu adalah sarang dia. Jadi sahabat-sahabat, seperti mana yang sahabat dapat lihat di sini, ini betul-betul di belakang rumah warga di sinilah. Dan ini saya anggarkan lebih kurang dalam 2,5 meter lah. Dia dalam video nampak kecil, tapi dia anggaran dalam sekitar 2,5 meter macam tu. Ini masih remaja lagi ataupun juvenil lah. Okay. Ini yang saya jumpa, ada seekor. Saya nak terbang lebih jauh lagi tadi, tapi disebabkan saya punya RC ataupun remote drone saya tadi tu tinggal 2 bar lagi. Drone tu okey, bateri full, tapi saya tak tahu pula yang bateri RC saya ataupun remote drone saya tu tadi kurang dia punya bateri. So saya dapat rakam seekor lah dekat sungai ni. Alright sahabat, ini adalah contohnya. Kita baru selesai terbangkan drone kita. Ternyata benar, kalau air pasang ni, dia akan cari tempat yang lebih tinggi sikit lah untuk dia berehat tu. Dia tak semestinya dia berada di dalam air ketika air pasang ni. Kalau air surut lagi senang nak nampak diorang kalau kita terbangkan drone dah. Senang sikit lah daripada air pasang ni. Kita baru selesai terbangkan drone, kita jumpa seekor lah. Itu pun dalam kondisi air pasang lah. Dan saya ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan kepada sahabat. Macam biasa, kita selalu dengar serangan buaya berlaku di Sabah dan juga Sarawak lah. Semenanjung ni kita jarang dengar serangan buaya ni. Beza dengan mencari rezeki di Sabah dan juga Sarawak. Kalau kita tengok peratus ataupun angka serangan, dah beratus angka serangan buaya dekat Sarawak ni. Masih lagi kita lupa kita berada di rumah orang sebenarnya. Dan ada beberapa rekaman yang saya tengok mereka upload dekat YouTube. Kalau orang tak rakam footage tu, saya tak tahu yang orang kita masih lagi mengabaikan keselamatan ketika mereka mencari rezeki di habitat buaya, senang cerita lah. Jadi kita kalau boleh jangan kita pandang remeh lah benda tu. Kalau boleh kita tengok-tengok keadaan sekeliling macam mana ketika kita berada di perairan kita, lebih-lebih lagi di Sabah dan Sarawak yang merupakan serangan buaya yang paling tinggi jika nak dibandingkan semenanjung Malaysia. Dan untuk serangan buaya ni, biasa berlaku serangan adalah disebabkan mereka masuk dalam air. Simple je. Kalau boleh elakkan kita masuk dalam air. Faktor-faktor utamanya tak lain tak bukan lah. Yang pertama adalah menyeberang sungai, yang kedua mandi, yang ketiga cuci bot dalam air,
Kemudian yang keempat, mencari lokan ataupun siput. Yang kelima, menjala masuk dalam air. Yang ni orang sering pandang remeh lah. Malah ada kes bot diserang ketika memancing disebabkan ada di antara mereka ni ke sarang dia ataupun masuk ke wilayah dia. Dan saranan saya kepada sahabat-sahabat, kalau boleh sahabat guna bot yang besar sikit. Yang tu lebih selamat kalau guna bot besar. Waktu lapar buaya ni susah kita nak ramal sebenarnya. Kadang-kadang ada orang cuci bot masuk dalam air. Tiba-tiba dia melintas, dia tak serang. Faktor dia masih kenyang adalah asbab kenapa dia belum serang kita lagi. Kalau kena hari tak betul hari tu, 90% serangan pasti akan berlaku lah. Makin besar buaya, makin besar mangsa dia. Sebab 5 perkara yang saya sebutkan tadi tu, buaya ni susah kita nak nampak dia untuk mendekat pada kita. Tahu-tahu kita dah kena sergap dengan buaya. Macam mana kita nak tahu tanda-tanda buaya ada di sekitar kita ketika kita mencari rezeki di sungai ni ataupun di habitat buaya ni? Kita tengok buih. Lepas tu kita tengok gelombang yang halus lah. Gelombang yang dibuat ketika sesuatu objek mengharungi air tersebut lah. Itu adalah metod untuk kita mengenal pasti bahawasanya buih itu berada di sekitar kita lah. Untuk buih pula, buih ni dia tak kira lah. Buih labi ke atau buih buaya. Kalau boleh, saya sarankan jangan berada di situ. Jangan ambil risiko. Kita tak tahu. Boleh jadi itu adalah buih yang dibuat oleh buaya. Kadang-kadang labi pun buat buih juga. Jadi kena alert lah. Buaya ni adalah haiwan yang paling kita tak perasan kalau dia memburu lah. Haiwan darat kita boleh pertimbangkan lagi. Boleh alert lah orang kata. Dengan penyamaran dia, dengan dia menyusup menghampiri kita ketika kita berada di perairan ataupun kita berada di dalam air. Sedangkan ketika kita berada di darat pun, kita boleh tak perasan kalau harimau sergap kita. Macam kes yang baru-baru ni kan. Seorang pemandu lori diserang oleh harimau kumbang. Ini apatah lagi buaya ketika kita berada di dalam air. Jadi sahabat-sahabat, begitulah sedikit perkongsian daripada saya. Semoga ini menjadi manfaat kepada sahabat. Bagi sahabat yang mencari rezeki di sekitar perairan kita di Malaysia ni, kaki casting ke, yang penting jangan kumpau lah ya. Yang penting kita jaga keselamatan kita. Dan apa yang saya terangkan tadi tu, ambil, jadikan sebagai panduan kepada sahabat-sahabat semua.